Kalau korang nak tahu, ramai sangat yang sanggup datang ke Bentong ni semata-mata untuk makan di restoran Udang Galah Lubuk Hantu. Ada bermacam jenis masakan udang galah kat sini. Yang ni set udang galah masak lemak petai berapi RM88.90. Untuk set ni sesuai untuk makan 2 orang. Masak lemak dia memang cukup rasa. Petai pun banyak. Rasa pedas tu betul-betul menambahkan lagi selera. Aku cuba juga udang galah sambal petai dia. Yang ni harga dia RM38.90. Aku paling suka udang galah dia ni betul-betul fresh. Setiap kali aku nak makan mesti terpecik lagi jus udang tu. Dan yang paling penting dia tak kedekut petai, okey. Yang ni pula udang galah buttermilk berengas. Harga dia RM35.90. Sos buttermilk dia sangat sedap sebab pekat dan tak pedas. Antara yang paling ramai orang order juga ikan siakat 5 rasa, daging hantu bawang, ayam kampung goreng pun ada. Dah makan pedas-pedas tadi, puas hati betul bila dapat minum air besar-besar macam ni. Kalau datang sini, orderlah air laci ikan sebaldi dengan air longan dia ni. Segar betul. Kalau korang on the way nak pergi Cameron Highland ke, Janda Baik ke atau Bukit Fraser, singgah je makan dulu dekat Udang Galah Lubuk Hantu ni. Jom bawa family makan sedap di Udang Galah Lubuk Hantu.